Assalamualaikum. Apa tengok? Ada hutang ke? Tak, ni kopi awak ni menghalangi dahi ketika sujud. Sujud awak tak sah tau. Oh, iya ke? Dah tu, pakai lidak. Boleh je. Itu lain. Okey, baik. Dia macam ni. Misalnya, barang yang menghalangi dahi itu berada di tempat sujud. Itu tidak dikira menghalangi dahi ketika sujud. Yang dikira menghalangi dahi ketika sujud adalah barang yang dipakai. Contohnya kain ridak, tai, mai imam, kopiah. Jika barang-barang yang dipakai itu menghalangi dahi ketika sujud, maka sujud kita tidak sah, wajib ulang balik solat. Sama juga macam muslimat yang mana telekung mereka menghalangi dahi ketika sujud, maka sujud pun tidak sah, wajib ulang balik solat. Oh, faham. Satu soalan saya nak tanya. Sah ke tak kalau kita sujud ataskan pelekat? Sujud ataskan pelekat lain macam soalan tu. Sah je kalau sujud ataskan pelekat orang, kemudian orang tu bangun duduk atas kepala kau. Tu juga kan. Korang jom infak masjid RM50 minta apa, tekan link di bio.